Haram Jadah. Tu Atuk, kita punya tour guide. So, kita tengah belajar naik train dekat Portugal, Lisboa ni. This is my first time naik train pergi sana sini. Tok, macam? Hola gala-gala right tactic to turn you Saya terpaksa jalan dengan orang tua ni sebab dia kan sesat. Tu kerana tak tahu, dia tahu balik Hanzau je. Bukan Cina dia. So belajar lah kat tempat orang ni, bukan simple-simple sikit ni. Sebenarnya best dia nak cerita. Kan, pengalaman. Nampak tau. Kita naik train daripada tadi kita naik train daripada mana Tok? Kita naik train daripada mana tadi? Apa dia? Kita naik train daripada mana tadi? Ratu. Ratu? So, dari Ratu kita pergi Marquês de Pombal, exchange train to Santa Apollonia. Santa Apollonia, next 4 station we stop at Terrell de Paco. Dia hafal dia. Dia orang Portugis. I see you in Alfamart. Alfamart. Okay. Aku tak kisahlah. Alfamart akan lapor pun tak kunci. Landing time. Aku tak peduli. Janji jangan kat depan tu tiba-tiba dia kata next station Bukit Bintang. Jangan. Still Wangsa. Sini sekejap. Main. Lapor po. Mata kunci. Sini kau sini. Mana je? Harap dia di aku saja. So tak lah, kat Malaysia tak nak pula naik kereta api tanah Malaysia Tanah Melayu. Semua lupa diri. Tapi saya nak beritahu something. Saya memang jalan-jalan bersama Abang Mamat Ong Seng Sri. Sebab dia tua sikit. Tapi dia lah kawan baik saya. First time Star Club Greenhorn Macam boleh buat sale Seorang lagi tua? Tua. Yang ini tua tak seberapa dah tua. Kadang-kadang nampak muda. So yang kat Malaysia tu it is good untuk you travel lah. But the only way you nak travel, I pun tak tahu macam mana you guna duit you sendiri. Tapi benda tu sukar sikit nak berlaku. Sebab apa, nak pergi travel dalam negara pun, kan betul? Nak travel dalam negeri sendiri pun kita Kalau setakat nak travel Bukit Bintang boleh lah. So yalah, kadang-kadang kita pergi Langkawi semua 2-3 kali kita fikir kan sebab expenses. So dengan Prudential saya dapat travel free. Ni train dah sampai.